Sebelum berlaku kehancuran, Nabi kata akan berlaku tanda-tanda kiamat. Akan berlaku peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang merupakan petanda kiamat. Dan tanda-tanda kiamat ini telah pun bermula, bukan 3 tahun lepas, 1400 tahun lepas. Apa antaranya? Rasulullah diutuskan. Apa antaranya? Nabi diwafatkan oleh Allah. Apa antaranya? Bulan dibelah dua pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku. Kalau 1400 tahun yang lalu berlaku, Ustaz, sampai malam ni mesti dah nak habis. Jawapan dia ya, dah nak habis tanda-tanda kecil ini. Kami dah buat rakaman. Saya menguraikan tanda-tanda kecil kiamat daripada nombor 1 dah sampai, kalau tak silap saya, dah sampai episod 60. Tuan-tuan sekalian, lebih majoriti telah pun berlaku tanda-tanda kiamat kecil ini. Lepas tanda kiamat kecil semua berlaku, akan berlaku 10 tanda kiamat besar. Berlaku 10 tanda kiamat besar, bermula dengan Dajjal, berakhir dengan angin sejuk daripada Yaman. Bila angin sejuk daripada Yaman keluar, ia akan mematikan siapa? Ia akan mematikan orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Mereka tahu untuk sebut la ilaha illallah, walaupun satu rakaat pun tak sembahyang, punya teruk iman waktu tu yang berbaki. Reti sebut la ilaha illallah, sehari pun tak solat, sehari pun tak puasa, walaupun berbaki iman seperti itu, tetap mati dengan angin yang dihantar oleh Allah SWT. Angin tu kalau berakhir tanda kecil kiamat yang bilangan dia 100 lebih, berakhir hari Ahad, saya buat contoh, Isnin akan berlaku tanda besar kiamat yang pertama, iaitu Dajjal. Dajjal yang pertama, ending dia angin. Angin itu akan datang daripada Yaman. Kenapa, macam mana dia datang, adakah kita tengok? Wallahu a'lam. Tetapi angin itu ialah angin yang baik. Ia akan mematikan orang yang ada iman, kata Rasulullah, walaupun sebesar zarrah. Sebab tu pelihara iman. Ajar anak-anak untuk doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh